Cara claim cashback, drive less, save more untuk car insurance Etiqa. Guna Etiqa Plus app, download dekat Play Store. Ini update untuk Mac 2026. Okey, ini contoh claim yang Etiqa dah transfer ke dalam akaun bank kita. Dekat Play Store, type Etiqa Plus, download, install, kemudian sign up dan login. Okey, buka apps Etiqa Plus, login, kemudian klik dekat Etiqa Cashback by Driving Less. Okey, lepas klik next, akan keluar page macam ni. Okey, kemudian akan keluar submission history lah. Ini date yang saya dah pernah claim sebelum ni dan amount dia. Ini date dia ada tulis. Kemudian untuk next submission, tekan submit now. Okey, next. Okey, kena ambil gambar odometer kereta. Okey, klik take photo now. Next. Klik continue untuk ambil gambar odometer kereta. Make sure gambar clear. Okey, next akan keluar macam ni. Kena key in KM reading. Okey, salin je apa yang keluar kat meter sini. Tulis balik kat sini. Kemudian check nombor plate kereta ngam ke tak. Kemudian okey, check akaun bank betul. Akaun number pun betul. Kemudian klik tick sini I agree to the term and condition. Dan klik submit. Okey, kemudian dia akan minta confirm betul ke tak odometer nilai yang kita tulis tadi dan juga nombor plate kereta betul ke tak. Okey, kemudian klik proceed. Kemudian dia akan keluar submission summary. Check KM, bacaan odometer betul. Make sure tally dengan kat sini. Kemudian nombor plate kereta betul. Bank detail, nama bank, akaun bank semua betul. Klik tick kat sini. Kemudian klik submit. Okey, bila kita tick dia akan keluar kali hijau. Yang ni semua sama je. Kemudian klik submit. Okey, next akan keluar macam ni. Submission is successful. Kemudian klik back home. Klik back home. Okey, kemudian pergi balik kat sini. Masuk kat sini, klik. Kemudian akan keluar. Okey, kita dah submit mileage reading. Okey, tunggulah submission kita approve. Kalau submission approve, baru dia akan transfer duit. Okey, kat sini status pending. Jumlah kita claim 37.42. Tarikh sini 27 Mac. Okey, ini ambil gambar odometer saja. Sebelum ni masa awal-awal, masa kita nak activate program cashback ni, kena ambil gambar odometer dan juga gambar nombor plate depan kereta tu. Okay, next. Okay, ini history lah. History. Okay, ni baru submit tadi. Ni yang dah pernah submit dan dah dibayar pun. Claim. Ni pun sama. Ini tarikh, ini tarikh. Ini yang baru tadi submit. Ni history, kita boleh tengok. Okay, submit odometer reading. Hari Jumaat 27 bulan 3. Kemudian ada status pending. Kemudian dalam 24 jam. Okey, 28 hari bulan keesokan harinya. Dan ini submit hari Jumaat 27 hari bulan. Hari Sabtu 28 hari bulan 3. Okey, dia update dekat apps. Cashback submission has been approved. Telah diluluskan lah. Okey, tunggu duit masuk je. Okay, next. Okay, Jumaat 27 hari bulan 3, submit. Submission approve hari Sabtu 28 bulan 3. Kemudian dapat SMS mengatakan duit dah masuk ke akaun bank.
hari Selasa 31/3. So total 27, 28, 29, 30, 31. So dalam masa 4 hari lah. 4 hari duit dah masuk. Okay, ni SMS dia daripada nombor ni. Nampak ni. Okay, kemudian boleh check account bank online untuk sahkan lah duit ni dah masuk. Kemudian okay, pergi balik kat home, klik balik kat sini. Okay. Okay, untuk status update mengatakan dah transfer duit, dia ambil masa sikit lah. Hari Khamis 2 bulan baru dia update dalam apps lah. Padahal duit dah masuk 31 bulan lagi ya. Cuma dia update lambat sikit. Dia update dekat apps 2 hari bulan 4 2026. Okay, so far as of April, okay, ini yang jumlah saya dah claim lah, 37,769 dengan 69 sen. Okay, date semua boleh check kat sini. Ni date. Okay, jarak untuk next submission minimum 10 hari lah. 10 hari dan ke atas baru boleh submit next submission. Okay, so far sampai April ni jumlah yang saya dah claim 45-80 sen lah. Campur semua nilai yang kat sini. Okay, dekat submission history ni ada satu portion. Kat sini kita boleh klik untuk tengok FAQ lah. Okay, kalau kita klik keluar macam ni. Kemudian okay, kat sini kita boleh kita boleh masukkan berapa yang kita bayar insurans. Nanti dia akan estimate lah berapa annual cashback maksimum kita boleh dapat lah. Maksimum maksudnya tak semestinya kita dapat maksimum lah. Bergantung kepada KM lah. KM odometer tu. Maksimum 30 dan ke bawah lah. Okay, ni contoh saya key in premium ataupun contribution insurans yang saya bayar. Okay, ini maksimum cashback yang kita boleh dapat lah. Maksimum maksudnya tak semestinya kita dapat nilai ni yang mungkin rendah lagi, bergantung kepada kilometer per day yang kita drive kereta. Maksimum cashback 30%. Maknanya 30% maksimum lah dan ke bawah lah. Okay, boleh scroll kat bawah ada FAQ lah, soalan-soalan lazim. Boleh baca sendiri kat mana soalan-soalan yang kita berminat. Okay, ini contoh cara nak activate and submit cashback. Okay, download app, set up account. Kemudian ni macam mula-mula lah, lepas kita dah renew insurans kereta. Buat step ni. Download Etiqa Plus app, set up account. Kemudian tap dekat Etiqa Cashback. Kemudian select policy cert dan kemudian tap activate. Kemudian key in mileage dan tangkap gambar odometer dan juga nombor plate depan kereta. Kemudian tick agreement and submit. Submission will be checked within 3 days. Okay, ni soalan-soalan lazim lain lah. Bila kita dah submit, next submission minimum kena tunggu 10 hari ya, 10 hari dan ke atas. Okay, submission hanya boleh melalui Etiqa Plus app lah. Tak ada website ke apa, melalui Etiqa Plus app sahaja. Okay, macam mana cashback ni berfungsi? Okay, selepas kita dah activate, lepas tu yang macam saya tunjuk tadi lah, klik dekat portion cashback drive less tu. Kemudian upload ke odometer KM dia. Ikut je lah. Upload ikut instruction ni. Okay, next FAQ boleh baca sendiri. Okay, siapa yang dapat benefit ni? Etiqa Comprehensive Private Car Insurance. Personal use. Okay, not business. Personal use saja. Okay, sesuai untuk kereta yang jarang bergerak lah. Macam saya jarang kereta pun bergerak. Okay, NCD still ada macam biasa, tak ada effect. Ni lepas dah submit, next submission kena tunggu minimum 10 hari ya. Submission hanya melalui Etiqa Plus app. Okay, ini dia punya schedule cashback.
Okay, tier 1 hingga 3, dia punya kilometer range, total cashback for years. Okay, maksudnya lagi sikit KM tu, boleh dapat maksimum 30% lah. Kalau KM naik sikit, mungkin boleh dapat 10 ataupun 20. Bergantung kepada, depend dengan table ni lah. Okay, odometer masa ambil gambar, untuk upload tu make sure clear, tak ada blur. Okay, yang bukan edit punya, dia kena ambil gambar live lah. Okay, show mileage odometer, plate number. Kalau terlupa nak upload final mileage, okay lah, dah lose your cashback. So macam ni, maksudnya kalau macam dia tak effect yang kita dah claim lah. Okay, yang kita dah claim tu dah transfer ke bank tu tak effect lah. Ni untuk next claim lah. Kalau kita lupa upload mileage, so bila dah expired date insurance tu, cashback yang balance tu tak dapat lah. Yang sebelum ni, yang dah claim, maintain dapat lah. Itu maksud dia. Okay, ni soalan-soalan lazim lain boleh baca. Okay, boleh baca sendirilah. Kemudian, kalau jual kereta, boleh dapat tak cashback? Okay, ni jawapan dia. Okay, cashback tak akan dibayar jika polisi cancel, odometer tempered change or faulty, ataupun drive jumlah KM dia terlampau lebih daripada dalam jadual tadi. Okay, that's it. Itu saja.